Sebenarnya apabila saya diberitahu saya telah memenangi hadiah RM1 juta hasil cabutan pada bulan Februari 2026, mungkin sedikit gembira, tapi tidaklah terlalu gembira sangatlah, sebab bagi saya itu adalah rezeki daripada Allah. Tapi bagi saya ia juga adalah satu ujian kepada saya. Allah memberi rezeki itu untuk uji saya sama ada saya akan terus menjalankan surahan-surahannya dan juga mengeluarkan zakat daripada hadiah tersebut dan juga bersedekah dengan hadiah tersebut. Jadi bagi saya itulah ujian yang Allah berikan kepada saya lah sebenarnya. Pertama, saya nak berkongsi duit kemenangan ini bersama dengan keluarga saya lah. InsyaAllah saya akan mengagihkan sedikit kepada adik-adik saya dan juga anak-anak saudara saya. Dan yang selebihnya saya akan terus menyimpanlah dalam simpanan nasional. Tujuan utama saya mula menyimpan melalui SSP pada awalnya adalah untuk saya menyimpan dan agak sukar untuk saya mengeluarkan duit tersebut. Jadi dengan cara itu saya boleh menyimpan tanpa dapat mengeluarkannya dengan mudah. Dan juga pada beberapa tahun kebelakangan ini dengan sekarang dah sistem internet yang ada, itu lebih memudahkanlah untuk kita menyimpan dalam bank simpanan nasional sama ada simpanan biasa ataupun SSP. Okey, selain pada hadiah RM1 juta ini, saya juga pernah memenangi 2 hadiah pada tahun 2025, iaitu 1 buah Myvi dan juga barang-barang kemas yang bernilai lebih kurang RM25,000. Bagi saya menyerulah semua teruslah menyimpan di mana sahaja, terutama juga macam bank simpanan nasional, sebab dengan menyimpan kita boleh gunakan duit itu untuk kita di hari tua lah, yang itu yang lebih penting. Saya telah menyimpan dan menang dengan BSN SSP. Anda bila lagi?